Saya tak nak berdiri, walaupun saya suka berdiri bila buat kerja. Kerana kalau saya berdiri tepi Bella, takut nanti terhidang kepada semua perbezaan. Serius saya nak berdiri. Rasa tak ada beza sangat kot kalau diri duduk. Macam cakap rambut Bella dah panjang. Ni je. Mulut ada diabetes tu Bella lah. Semua pick up line je tak tahu. Semua pick up line je tahu. Bahaya sangat. Tapi bagi kat you je. Macam mana orang tahu my tinggi 180 cm? Power korang. Sebab you set sadik lah. Bukan I yang pakai cermati hitam dekat dalam rumah. Eh lah, dia marah sebab ni sebab dia tu. Pakai je lah. Apa masalahnya? I punya sekejap. Pada dia hadiah kan. Bella kena berdiri sebab Bella cepat pick up line. Okay. Macam mana nak Okay, pick up line semua benda yang macam tak cukup lah. apa? How to spell cute. Tak pandai ni. I tak tahu kenapa pandai ni. Sebab ni mesti dah dengar banyak kali dah. Macam mana how to spell cute? Cute. C-U-T-E. Salah. Y-O-U. Kita update dictionary nanti. Mana cikgu bahasa Inggeris Bella? Nak jumpa lah cikgu bahasa Inggeris dia. Tarik nafas panjang tak? Tak, korang pernah dengar tak? Like lawak-lawak macam ni. Kenapa aku seorang yang tak pernah dengar? Ke memang aku tak ada childhood? Macam tak ada childhood yang... Childhood, you pernah bercinta tak? Pernah je, tapi tak pernah aku dengar macam ni. Oh, okay lah. Okay lah. Wow. Dia yang tak ada apa-apa. Tak apa. Diam je. Yeah. Tak, seriously, you belajar ni semua daripada Semua chat. orang ketawa. You belajar ni aja ada list lah. Pick up line versi Bella. Kalau saya terfikir, terus bagi je lah. Tak, ni rasa macam ramai orang dah tahu. Oh, iya ke? Korang pernah dengar tak pick up line tu? How to spell cute, lepas tu apa? Y-O-U. Tak, first time. Tak, okay, ni dah pernah dengar. First time. Rasa Jack pun dah pernah, tapi Jack buat tak pernah. Atau ada cakap dah pernah dan tak pernah. First time. Serius lah first time korang. Korang macam... Dan untuk pengantar semua, YB adalah orang pertama yang Bella bagi joke tu. Sumpah demi Allah. Wow, sampai nak sumpah ya. Yelah, sebab nanti you cakap mesti dah guna banyak kali. Tak. Semua orang ada masa silam dia lah. Tapi Relax tak, lah. tapi I tak pernah guna yang ini. Okay? Dia tak pernah guna ini, tapi dia guna banyak lagi yang lain. Nampak lah macam mana dia diperangkap. Tak apa.